Selamat datang ke perkongsian kita. Hari ini, kita akan sama-sama menelusuri satu kisah yang memang luar biasa. Kisah hidup Nabi Muhammad SAW, seorang insan yang perjalanannya telah mengubah bukan sahaja tanah Arab, tapi seluruh sejarah dunia. Jom kita mulakan. Jadi, persoalannya, siapakah sebenarnya insan yang diberi gelaran sehebat ini? Al-Amin atau yang dipercayai? Dan kenapa gelaran tu begitu istimewa? Untuk faham semua ni, kita kena kembali ke permulaan kisahnya. Okey, kita mulakan dari awal, dari zaman kanak-kanak dan remaja baginda. Setiap peristiwa yang berlaku masa ni, percayalah ia macam kepingan puzzle yang perlahan-lahan membentuk kepribadian luar biasa baginda jauh sebelum wahyu pertama turun. Nah, jom kita kenali fakta-fakta asas tentang baginda. Nama penuhnya Muhammad bin Abdullah, datang dari salah silah yang sangat dihormati. Kelahirannya pula berlaku pada tahun gajah, bukan tahun biasa-biasa, tapi tahun berlakunya satu peristiwa besar di Mekah. Tapi kan, yang paling menonjol sejak dari muda lagi adalah gelarannya, Al-Amin. Ini bukan gelaran yang baginda minta, tapi orang ramai yang bagi sebab kejujurannya yang tak boleh disangkal lagi. Ini bukan sekadar pujian biasa tau. Cuba kita bayangkan. Ini datangnya dari orang-orang yang hidup dengan baginda, yang tengok baginda hari-hari. Kata mereka, tak pernah jumpa orang setampan Nabi Muhammad SAW. Kepribadiannya tu sangat menawan dan berwibawa. Bukan setakat rupa, tapi auranya tu yang luar biasa. Garis masa ni pula macam satu sekolah kehidupan untuk baginda. Masa kecil tinggal di kampung, belajar fasih berbahasa. Kemudian kehilangan orang tersayang satu persatu. Itu yang mematangkan baginda. Ikut pakciknya berniaga ke Syam, buka mata tentang dunia luar. Malah masa muda lagi dah terlibat dalam perjanjian membela orang yang ditindas. Nampak tak? Karakter pemimpin dan pejuang keadilan tu dah diasah dari awal lagi. Dan inilah dia, satu momen yang betul-betul menunjukkan kebijaksanaan baginda. Cuba bayangkan, semua ketua kabilah dah tegang, dah hampir nak berperang, hanya sebab siapa yang patut letak balik Hajarul Aswad. Tiba-tiba, datang baginda, Al-Amin. Dengan satu idea yang simple tapi sangat genius, baginda bukan saja selesaikan masalah, tapi buat semua orang rasa dihargai dan menang. Inilah bukti hidup kenapa gelaran Al-Amin tu begitu sinonim dengan baginda. Okey, sekarang kita sampai ke satu titik perubahan. Momen yang bukan sahaja mengubah hidup baginda, tapi juga haluan sejarah manusia. Misi kenabiannya dah nak bermula. Di sini, di Kota Mekah. Pada usia 40 tahun, masa baginda tengah menyendiri dan beribadat di Gua Hira, sesuatu yang agung terjadi. Dalam hening gua tu, Malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama. Iqra, bacalah. Inilah dia, detik segalanya bermula. Cahaya pertama yang memecah kegelapan jahiliah. Dan bila seruan agung ni datang, siapa orang pertama yang percaya? Fikirkan sejenak. Tentulah orang yang paling kenal peribadi baginda. Isterinya yang setia, Sayyidatina Khadijah. Sahabat baiknya, Sayyidina Abu Bakar. Dan sepupu mudanya, Sayyidina Ali. Kepercayaan mereka inilah bukti paling kuat tentang kebenaran dan kejujuran baginda. Tapi jalan dakwah ni tak mudah. Ada satu masa, ujian datang bertimpa-timpa sampai digelar tahun duka cita. Bayangkan, dalam satu tahun yang sama, baginda hilang dua orang paling penting. Isteri tercinta yang jadi tulang belakangnya, Sayyidatina Khadijah, dan bapa saudara yang jadi perisainya dari musuh, Abu Talib. Ia satu kehilangan yang sangat-sangat perit. Tapi selepas kesedihan yang amat sangat tu, Allah hadiahkan satu perjalanan yang luar biasa sebagai penghibur. Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Satu malam, baginda dibawa dari Mekah ke Palestin, lepas tu naik ke langit yang tertinggi. Dalam perjalanan inilah, baginda terima perintah solat 5 waktu secara terus dari Tuhan. Satu anugerah dan penghormatan yang tiada tandingannya. Keadaan di Mekah makin bahaya, penentangan makin menjadi-jadi. Jadi, ini membawa kita ke fasa seterusnya dalam perjuangan baginda. Fasa penghijrahan atau hijrah, permulaan sebuah era baru di Madinah. 13 tahun. Bayangkan, 13 tahun baginda dan para pengikutnya sabar dengan segala macam penindasan di Mekah. Akhirnya, arahan dari Allah pun tiba. Bukan untuk menyerah kalah, tapi untuk melangkah ke fasa baru. Mereka berhijrah ke kota Yathrib, sebuah kota yang tak lama lagi akan dikenali sebagai Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya.
Sebaik saja sampai di Madinah, baginda tak buang masa. 3 langkah strategik terus dibuat untuk bina sebuah negara. Pertama, bina masjid. Bukan tempat solat je, tapi pusat komuniti. Kedua, satukan orang Mekah yang berhijrah, muhajirin, dengan orang Madinah yang menyambut, Ansar. Mereka jadi macam adik-beradik. Dan ketiga, wujudkan Piagam Madinah. Boleh kata ia perlembagaan bertulis pertama di dunia yang adil untuk semua, tak kira apa pun agama mereka. Bila dah ada negara baru, mestilah ada cabaran kan? Untuk pertahankan Madinah, peperangan memang tak dapat dielak. Ada 2 jenis ekspedisi ketenteraan, Ghazwah, bila Nabi sendiri yang ketuai, dan Sariyah, bila baginda lantik sahabat lain. Tapi kena ingat, tujuannya sentiasa untuk pertahanan. Nak lindungi komuniti yang baru dibina, bukan untuk menjajah atau menakluki. Dan sekarang, kita dah sampai ke penghujung perjalanan hidup baginda di dunia ini. Jom kita renungkan apakah legasi abadi yang ditinggalkan dan macam mana misinya yang agung ini berakhir. Jadi, apa warisan terbesar baginda? Ia bukan cuma tentang menyampaikan wahyu, tapi baginda berjaya membina sebuah tamadun dari kosong. Baginda satukan masyarakat yang berpecah belah, jadikan masjid sebagai jantung komuniti dan ubah sebuah kota biasa jadi Madinah Al-Munawwarah, sebuah model negara yang adil dan beradab untuk sepanjang zaman. Hebat kan? Dan legasi ni bukan cuma ada dalam buku sejarah. Ia hidup sampai hari ini dalam hati kita semua. Macam mana kita tunjukkan cinta pada baginda? Dengan cuba ikut cara hidupnya, dengan sentiasa berselawat ke atasnya, dan dengan menyayangi keluarga serta sahabat-sahabatnya. Itulah cara kita kekal berhubung dengan insan agung ni. Dan akhirnya, selepas 23 tahun berjuang tanpa henti, misinya di dunia telah sempurna. Pada usia 63 tahun, di rumah isteri kesayangannya, Sayyidatina Aisyah, utusan terakhir ini pun kembali kepada penciptanya. Tarikh wafatnya secara simbolik sama dengan tarikh lahirnya, 12 Rabiul Awal, seolah-olah melengkapkan satu pusingan hidup yang penuh cahaya. Kalau ada satu perkara yang kita boleh ambil dari keseluruhan kisah ni, ia adalah ini. Seluruh hidup baginda adalah tentang perjuangan dan pengorbanan. Dari seorang anak yatim di Mekah, baginda bangkit menjadi pemimpin yang mengubah dunia. Dan legasinya, ia bukan untuk umat Islam semata-mata, tapi untuk seluruh umat manusia sebagai contoh teragung tentang kepimpinan, kebijaksanaan dan yang paling penting, belas kasihan.